Pertama sekali, kalau anda confuse nak memilih di antara kedua motosikal, pastinya pertama anda kena tahu harga. Sebab motosikal ni tak sama harga. SDV 750 harganya 62k dan terbaru 67k. Sedangkan BMW GS 100,000 10 ini harga dia pun jauh sangat berbeza, separuh di antara SDV 750 dengan BM. Anda pasti tahu BMW memang high classnya motosikal adventure. Jadi ini kena tanya poket anda sendiri. Kalau anda memiliki wang yang banyak dan juga orang kata boleh menjaga maintenance dia, tak ada masalah, so GS lah jawapannya. Kalau anda rasa poket anda separuh daripada